Jayco J7 plug-in hybrid pula bang. Menarik. Model ni antara kereta China yang memang betul-betul tengah hot kat Malaysia. Jayco J7. Mungkin daripada segi look dan juga kereta ni dia bukan fully EV. Masih ada petrol engine lagi. Sekarang semua kereta baru daripada China, kebanyakan yang canggih-canggih semua EV kan. Model ni ada pakai elektrik dan juga ada pakai enjin petrol yang biasa dikombainkan. Dia dah full charge, full petrol, dia boleh pergi sehingga 1300 km. Memang betul-betul long range dan juga jimat minyak. Berapa income yang selesa kalau nak beli Jayco J7 plug-in hybrid ni? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula 158,800. Deposit kalau 10% 15,800. Engine 1.5, road tax 120. Insurans pula katalah dah ada 55% NCD 1983. Total upfront yang kena ready untuk kereta ni adalah RM19,903. Nur Azmi, specialist daripada Jayco sendiri, orangnya memang sangat personalized dan juga teliti. Klien tak perlu susah-susah hadap jam nak ke showroom. Brother Nur Azmi ni boleh buat test drive depan rumah klien. Proses pun mudah. Abang Nur Azmi boleh settlekan financing dalam masa 48 jam sahaja. Installment kalau kita kira sepanjang 9 tahun, sebulan RM1,645. Setahun RM19,740. Kita breakdown dia punya kos bulanan pula. Insurans RM1,983, road tax RM120. Untuk servis 2 kali setahun RM1,270. Wear and tear prepare kan RM1,500 setahun. Kalau beli dengan abang Nur Azmi ni, kereta lama korang yang nak trade in, dia boleh ambil dengan harga yang tinggi. Total up untuk yearly expenses untuk model Jayco J7 plug-in hybrid ni adalah RM4,873. Tampukan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM24,613. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM2,051. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM6,836. Kalau nak gunakan 20% pula, berapa Sebulan minimum income kena ada RM10,255. Yang mana kawan-kawan dekat luar tu gaji RM7,000 dan ke atas, kalau masih tengah saving untuk beli Range Rover, bangun daripada tidur dulu. Jayco J7 plug-in hybrid ni pun dah okey untuk permulaan. SUV premium, canggih, moden, sesuai untuk korang yang memang ada kemampuan. Jemput ke profil Jayco Specialist Abang Nur Azmi. Korang message, pergi ke inbox dia, tanya semua soalan yang korang nak tahu berkenaan kereta handsome ni, dan tunggu diam-diam depan rumah. Abang Nur Azmi bawa kereta ni test drive depan rumah korang. Kalau nak kereta baru, canggih tapi tak nak EV, inilah solution dia. Jayco J7 plug-in hybrid.